Sekiranya anda merupakan peminat kisah sejarah Melayu lama, anda pasti selalu mendengar mengenai peristiwa Hang Tuah membawa lari Tun Teja daripada Pekan Pahang untuk dipersembahkan kepada Sultan Melaka. Tahukah anda bahawa tunangan Tun Teja sebelum itu merupakan putera raja dari Terengganu bernama Megat Panji Alam? Beliau dikatakan seorang yang tangkas bermain senjata, tetapi mati akibat ditikam oleh Hang Jebat dan Hang Kasturi sewaktu hendak menaiki tangga balai rong istana di Pekan. Pada hari berkenaan, Megat Panji Alam hendak menghadap Raja Indrapura bagi meminta laluan supaya bala tenteranya yang berjumlah 4,000 orang dapat berangkat ke Melaka bagi membalas dendam untuk menebus maruah dirinya yang telah tercemar selepas peristiwa Hang Tuah membawa lari Tun Teja. Megat Panji Alam dan adindanya yang bernama Megat Kembar Ali telah terbunuh di dalam peristiwa berkenaan, manakala bala tenteranya berundur segera ke Terengganu. Mayat Megat Panji Alam dipercayai telah disemadikan di sini, iaitu Bukit Keledang yang terletak di bandar Kuala Terengganu, juga di tebing Sungai Terengganu. Di bukit ini juga terletak makam Sultan Zainal Abidin I, iaitu pengasas Kesultanan Terengganu moden yang pertama, bermula pada kurun ke-18 berpusat di Kuala Terengganu, berbanding pemerintahan keluarga diraja dari keturunan Megat yang berpusat di Kuala Berang.